kami daripada gelanggang dalam manfaat daripada gelanggang musiman kertas satu tim bomba. Jadi bagaimana kita dah belajar satu permainan dari permainan kaki dan juga tangan ya. Jadi itu apa yang kita pelajari itu gunakan sebaik mungkin. Jadi ini sedikit ilmu yang kita kongsikan dalam sudut permainan tempoh, cara dalam dekat dengan cara ringkas. Tidak menunjukkan cara pergerakan terpanjang dan terus baju combat. Okey. So ini adalah yang pertama. So yang lain boleh tengok juga. Dan untuk kita belajar untuk teknik permainan seandainya menggunakan dua straight fighting. Okey. Sebab bila straight fighting, okey dah bergerak, okey, kita boleh bagi pada musuh. Kemudian terus tepat dalam dia. Okey, kita bagi. Ataupun kita boleh bagi shoot secara layak. Tetapi permainan ini dia boleh terkait dengan kaki dan menggunakan tangan. Okey, kecuali dalam pergerakan yang laju. Dan kita boleh terus bagi cepat. Terus masuk. Okey, tetapi dalam keadaan tertentu, apabila dipegang ke ataupun cepit ke, yang itu keadaan yang kita mungkin tak tahu. Okay? Jadi kongsikan bersama keadaan sedikit ya. Kalau ada salah silap, ya. Okey, baik. Serangan yang pertama, contoh dengan awak serang belakang dan semula. Dan ambil basic asas bagaimana kesihatan yang mesti guna yang sama. Okey, contoh, masuk. Okey, masuk. Jadi kita mengelak sisi ya. Sekali lagi. Okey, mengelak ke sisi dengan keadaan pantas. Masuk. Okey. Sekali lagi bagi. Betul, tepat. Okey, kita masuk. Okey. Jadi apabila itu kita bagi sekali lagi keadaan pantas ya. Apa akan jadi? Okey. Masuk. Okey, ni dong. Betul. Okey, apabila dia jatuh saja terus. Dan terus habis. Let's go. So apabila kena muka, kita akan menang secara otomatik. Dan bahagian-bahagian ini makanan-makanan tambahan yang kita boleh makan lah. Okey. Itu sama yang pertama. Kita perlukan lagi. Jelas semua? Jelas. Baik. Yang kedua, contohlah katakan musuh cekik. Okey, kita pegang. Okey. Okey. Dengan keadaan yang di badan besar begini. So kita apa kita nak buat? Mungkin dia boleh bagi lutut pada kita, dia boleh tumbuk pada kita ataupun dia boleh buat pelbagai. Jadi kita gunakan akal. Kita gunakan akal, jangan buat apa, kita tanam dan kita pergerakan mesti ada kita sedia. Jangan terlalu selesa. Mesti ada simpannya. Kaki kanan dia dapat sedikit. Okey, tangan lepas. Jadi apabila dalam keadaan ini, gunakan konsep psikologi, minta maaf kepada musuh kita. Minta maaf, saya takkan buat lagi. So, konsep dia, geraknya sekali lagi. Okey, awak minta maaf, semua saya takkan buat lagi. Buka sini, dan terus masuk dengan kaedah ni, hentakan. Okey, hentakan ni dan tepat ke arah bahagian sini. Ini apa dia nama dia? Arkom. Okey, ataupun di bahagian dia punya dada sini. Okey, tapi dada orang kuat. Kalau jenis badan satu yang kekuatan kuat, tapi kalau ini dia tidak kuat macam ataupun boleh begini. Tapi kalau beban yang sini pun sebenarnya tahan kasih dia. Itu lebih pukul. Tepat mana itu dia begini. Dan setelah dari sana itu terpulang pada kita lah. Apa kita buat tangan ni kepak atau apa terpulang. Serangan tu dia belum masuk. Okey, letakkan di sini. Ni. Contoh dari musuh ni, letakkan di sini. Mesti masuk dengan kekuatan graviti. Okey. Okey, bila tepis, up. Okey, bila tepis. Ni, tepis ya. Okey, samalah kiri dan kanan. Okey. Nombor 2. Nombor 3. Jadi nombor 3, contoh ganda-ganda di luar. Jadi kalau pegang tangan tu, awak tangan ni. Okey, boleh. So, kata urut kan. Dan kita nak lepas. Jangan melunta rambut tu perempuan. Okey, perempuan dan mau turun tu lepas dan lepas dia. So, tak semestinya. Saya serang mungkin boleh demo mungkin boleh. Tapi dalam realiti, kita kena gunakan cara yang lebih pantas. Okey, sama ada begini ke, boleh tak. Okey, tetapi cara yang lebih pantas dan mudah tanpa mendatangkan kesan yang kita lipat dengan tinggi dengan keadaan orang dan tinggi dengan kekuatan. Bukan kuat. Okey, bukan kuat jadi jangan melunta. Macam ni, musuh boleh datang ke peluk, saja tu boleh bertemu dengan kadang. Jadi apabila dalam keadaan ini, psikologi apa penting, ketenangan juga apa penting. Jadi bila begini, kita lepas satu tolak. Ni, okey, kita dia, okey, tolak.
So tengok tangan ni ya. Okey. Tangan ni dia tolak. Secara automatik walaupun dia pegang squat mana. Dia pegang kuat. Okey. Bila kita tolak begini, menggunakan badan kita. Ni. Secara automatik kita sendiri akan pegang dia dan tangan dia akan jadi begini. Okey. Jadi apabila begini, kita boleh tolak. Nak kepangkan tangan dia ataupun kita boleh bagi sini. Okey, dalam permainan buah pukul, kita tidak ada banyak cerita. Awak pegang tangan saya makan kaki awak. Ni. Buka, saya makan kaki awak. Ini tak kisahlah. Awak nak bagi serangan mana? Sini. Kalau saya akan bagi sini dan terus masuk serentak. Dan secara automatik ini akan patah. Dia boleh bagi sini, pun boleh tak. Nak bagi terus masuk sini boleh. Okey. Masing-masing ada bergantung pada situasi dan keadaan. Okey. Tu. Nombor 3. Nombor 4. Nombor 4 apa dia? Kunci. Okey. Cakap musuh kunci. Okey. So ni musuh. Okey. Alright. Okay. Dia kunci dan kekuatan dia begini. Kita dah tahu dah kata kunci. Kita nak buka bagaimana? Dengan dah pada sini dia dah tolak sini. Sudah dah tolak. Jadi apa yang kita boleh lakukan? Okey di sini. Okey. Kita boleh rendahkan kuda sedikit. Okey. Tangannya mungkin akan tolak dengan kekuatan untuk menyakitkan kita lagi. Jadi apa penggunaan dia? Di mana bigat kita tolak semana hang tuah ada di sini. Okey. Jadi apabila dia rendahkan sedikit kedudukannya, mana kesakitan itu akan berkurang. Sakit tetap sakit. Okey, tapi akan berkurang. Jadi apabila itu terus masuk sini. So tangan kita tidak pegang. Belakang ini pusing sikit. Ni, kita dah pegang tangan dia. Okey? Kita dah pegang tangan dia. So secara automatik dia begini. Jadi apabila kita dah dapat sama ada step kita nak begini boleh, tak begini boleh. Okey, tapi untuk safety beginilah. Sekurang-kurangnya kalau begini dia tidak ada tunjuk ke arah kemalangan kita. Sakit nanti. Oh, tak jawab kat pasal malam Okey. So apabila ini kita dah pegang dia. Jadi apabila pegang dia kita buka lepas. Dan bila lepas ni jangan terus pegang. Oh, okey aku dah pegang kau. Tak boleh. Masuk terus. Terus masuk. Oh, boleh. Serentak. Okey, sampai dia jatuh. Yang ini sama ada kita nak patah pun boleh. Okey, kalau patah cari kaedah dia ni. Pegang bawah ni. Bila dah bagi, kena bagi buka dulu. Bila dah pening, barulah kita boleh. Ini manusia benda makhluk yang hidup. Bila makhluk yang hidup, bukannya dalam demo-demo kita boleh bagi dia tu je. Kita bagi dia pening dulu. Baru boleh kita nak patahkan tangan-tangan dan juga kaki dia lagi. Okey, jelas. Alright. So itu saja semua permainan perkongsian ilmu daripada Silsilat Gayung Manfaat Malaysia. Okey. Jadi kalau ada persoalan apa semua, ada masalah, boleh beritahu dan ada kongsikan ilmu, boleh datang ke gelangan kita untuk berkongsi dan juga belajar bersama-sama. Jadi saya Datuk Panglima Pengiran Indonesia Orang Besar Gayung Manfaat Wilayah Persekutuan menjemput kepada semua anak muda di luar sana untuk belajar ilmu kesihatan demi bangsa Melayu kita. Takkan Melayu hilang di dunia. Assalamualaikum.